Welcome back to Zaf Channel guys. Kembali lagi kita dalam Malam Puaka, satu-satunya rancangan yang membawakan keseraman level pisang buat semua game puaka. Apa khabar korang? Zaf harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Yang mana baru lagi jumpa Zaf Channel, Zaf nak ucapkan selamat datang. Dan kalau korang sudi apa salahnya terlebih dahulu, korang boleh tekan button like, button subscribe, dan jangan lupa tekan sekali bell notification supaya setiap kali Zaf upload video baru korang akan dapat tahu guys. Alhamdulillah, sebelum kita mulakan kisah pada malam ni, Zaf terlebih dahulu ingin mengucapkan terima kasih kepada salah seorang sahabat content creator iaitu Keknan Josh dan juga Amirul Syakir sebab sudi mengajak Zaf untuk beramah mesra bersama content creator lain sempena Hari Raya. Finally dapat juga makan makanan raya. Ada mi goreng, ada lemang, ada spaghetti. Spaghetti pun selit jugalah. Tapi yang paling penting kita dapatlah merapatkan silaturahim dan Zaf juga dapat cuci-cuci mata. Oh cik, content creator yang perempuan-perempuan ni hui dahsyat-dahsyat mat. Level dia orang semuanya hebat-hebat, semuanya cantik-cantik. Tapi kita tak nak cerita pasal tu sebab kalau cerita lebih jangan pisang kan. Zaf kemungkinan tidur luar. Malam ni Zaf nak berkongsi dengan korang salah satu kisah berkenaan seram hospital yang terjadi kepada Maya. Maya ni seorang jururawat dan dia jururawat di bahagian ward bersalin. Orang-orang yang dah nak melahirkan anak, Maya ni lah yang nak kena handle. Dan dikatakan adalah satu hari, Maya ni mendapat seorang pesakit. Yang pada masa tu pesakit wanita ni menanti masa untuk melahirkan anak. Dan pada masa itulah ada sesuatu terjadi kepada Maya. Pacik. Jadi kalau game puaka dah bersedia, let's go guys. Kita teruskan dengan intro dan Zaf akan terus berkongsi dengan korang kisah-kisah yang amat menyeramkan. Maya merupakan seorang jururawat yang baru saja bertugas lebih kurang 2 bulan di sebuah hospital yang terpaksa Zaf rahsiakan nama dia. Dan dikatakan sepanjang Maya bekerja sebagai seorang jururawat, dia ditugaskan di bahagian ward bersalin, di mana ibu-ibu yang nak mengandung, Maya ni lah yang akan menjaga, yang akan perhatikan apabila ibu yang dah bersalin, yang hampir nak melahirkan anak, dia punya bawah tu dah terbuka, Maya ni akan cek berapa cm dah buka, berapa cm dah buka supaya Maya ni boleh report kepada doktor. Barulah perempuan yang nak mengandung ni ataupun yang nak melahirkan anak ni dibawa ke labor room ataupun ward bersalin. Dan dikatakan di mana tempat Maya ni bekerja, kalau korang nak pergi ke area ward bersalin dia, korang kena lalu satu lorong yang agak panjang, dan di hujung lorong tu lah ada kelas pertama dan kelas kedua. Dia ada 2 ward khas untuk wanita-wanita yang nak bersalin. Dan seperti biasa, malam tu pun Maya bertugas. Bukan seorang diri tetapi bersama 2 lagi jururawat. Dan pada malam tu setelah Maya menjalankan rutin macam biasa, dia pergi cek setiap katil pesakit, dia buat report apa semua. Dan selepas dah selesai, dia pun akan duduk dekat kaunter. So Maya ni dia tengah lepak dengan 2-3 orang jururawat yang lain, kawan-kawan dia juga. Dan pada masa tu salah seorang kawan Maya yang bernama Fatin ni tengah memberi susu kepada salah seorang anak pesakit yang baru melahirkan anak. Bayi ni tengah kecil lagi. So Fatin ni tengah kasih susu lah dekat bayi ni. Dan waktu Maya tengah lepak pada malam tu, jam menunjukkan lebih kurang pukul 10 malam, datanglah seorang pesakit, datanglah seorang kakak yang diberi nama Ruhainis. Bukan nama sebenar dan tak ada kena-mengena dengan isu semasa pun. Kebetulan je. So Kak Ruhainis ni selalu datang dekat Maya. Dia ni memang peramah. Walaupun dia pada masa tu perut dia dah membesar dah, lagi beberapa hari je dia dah bakal melahirkan anak, tapi dia ni memang tak boleh duduk kat katil dia tau. Mesti setiap malam berjalan-jalan pergi dekat jururawat dan dia akan ajak borak. Dan salah seorangnya adalah Kak Maya. Sampaikan Kak Maya ni dah agak rapat dengan Kak Ruhainis. Dan seperti biasa, waktu Maya ni tengah lepak, Kak Ruhainis ni pun datang. Dia pun borak lah dengan Fatin. Lepas tu borak juga dengan Kak Maya. Sepanjang mereka berkenalan, Kak Maya ataupun Maya ni perasan tau, Kak Ruhainis ni, dia kerap kali dia akan pergi ke mana-mana, dia akan bawa limau. Dan dia akan makan banyak betul limau.
pada awalnya bagi diri Maya biasalah orang nak bersalin. Orang yang tengah mengandung ni, diorang suka mengunyah benda-benda masam. Limau, strawberry, lepas tu apa lagi? Air masam lah, air orange juice ke apa. So tidak menjadi kehairanan bagi diri Kak Maya. Tapi dia rasa nak tanya jugalah, Kak, kenapa akak ni asyik setiap malam, setiap hari saya perasan Kak Ruhainis akan makan limau. Dan menurut Kak Ruhainis, buah limau ni bukan waktu dia bersalin je, bukan waktu dia tengah melahirkan anak dia baru teringin nak makan. Sejak daripada kecil, itulah buah kegemaran Kak Ruhainis kita. Dia siap offer Kak Maya dan juga jururawat yang lain. Awak nak limau tak? Tapi seringkali Maya ni menolak. Sebab Maya ni tak suka benda-benda masam. Asam keping ke apa semua, dia tak suka. Maya ni cukup sensitif benda-benda masam. Jadi dia pun menolak pelawaan yang diberikan oleh Kak Ruhainis. So itulah gambaran, senario sepanjang Kak Maya bekerja. Selain menjaga wanita-wanita yang lain ataupun pesakit-pesakit yang lain, dia seringkali dikunjungi oleh Kak Ruhainis. Dan dikatakan adalah satu hari Kak Maya bercuti selama 2 hari. Kiranya hari Jumaat, sepatutnya Sabtu Ahad Kak Maya pun kena kerja. Tapi dia mengambil cuti sebab dia ada event ataupun ada majlis perkahwinan saudara mara dia yang terpaksa dia hadiri. Jadi Maya pun mengambil cuti selama 2 hari, hari Sabtu dan hari Ahad. Dan sepatutnya Maya ni akan masuk bekerja pada belah pagi, pada hari Isnin tu. Tapi dikatakan pada hari Isnin tu, tiba-tiba kawan dia cakap yang kawan dia nak ambil shift Maya ni. Boleh tak aku bekerja pagi? Engkau ambil shift belah malam. Sebab aku ada emergency sikit lah. Aku tak boleh nak kerja malam ni. Maya pun tak fikir apalah. Biasa, benda-benda ni biasa. Kadang-kadang kita kena bertolak ansur. Kalau ada kawan kita, jururawat yang lain ada masalah, dia tak boleh nak kerja pada belah malam, kita terpaksa nak bertukar shift. Jadi Maya pun setuju. So pada hari Isnin tu, Maya sepatutnya bekerja pada belah pagi, dia pun bertugas pada belah malam. Dan sewaktu dia bertugas pada belah malam, disebabkan dia dah ambil cuti 2 hari, dalam pemikiran dia, dia tak tahu sama ada Kak Ruhainis ni dah keluar daripada ward ke belum. Sebabnya sepatutnya Kak Ruhainis dah melahirkan anak pada hari Sabtu ataupun hari Ahad hari tu. Jadi waktu Kak Maya ni tengah duduk, dia lepak-lepak, dia fikirkan, kemungkinan Kak Ruhainis dah melahirkan anak lah kot. Silap-silap dia dah keluar lah, dah tak jumpa lah dah. Dalam hati Maya ni dia ada rasa sedih sikit lah. Alamak, kemungkinan aku tak sempat nak ucapkan selamat tinggal kepada Kak Ruhainis kan. Tak sempat nak tengok anak dia, laki ke, perempuan ke. Sewaktu Maya ni tengah duduk dekat kaunter di bahagian wad bersalin, Maya ni tengah sibuk menulis segala report pada malam tu. Jururawat yang lain tengah cek pesakit-pesakit. Jadi Maya ni seorang diri je dekat kaunter nurse. Dan waktu dia tengah tulis, hujung mata dia perasan ada seorang perempuan yang tengah menghampiri kaunter dan berdiri betul-betul dekat depan kaunter. Lalu Maya pun mendongakkan kepala dia. Kak Ruhainis! Kak Ruhainis ada lagi? Itulah teguran yang diberikan oleh Maya kepada Kak Ruhainis. Tetapi Kak Ruhainis yang secara kebiasaannya begitu ramah, tidak lekang melemparkan senyuman, cukup berbeza. Sebaik saja ditegur oleh Maya, Kak Ruhainis tak senyum, tak menunjukkan sebarang reaksi. Dan yang memelikkan bagi diri Maya, kenapa muka Kak Ruhainis ini pucat semacam? Tak berseri wajah dia. Selalunya orang yang dah melahirkan anak ke ataupun tengah mengandung ni, selalunya seri wajah dia tu naik sikit tau. Dia ada seri wajah yang setengah orang je lah boleh nampak. Tapi cukup berbeza bagi diri Kak Ruhainis. Lalu Maya pun tanyalah Kak Ruhainis ni, akak dah bersalin ke? Akak dah mengandung pula. Akak dah melahirkan anak ke? Itulah yang Kak Maya ni tanya. Tapi Ruhainis ni hanya tunduk saja. Lalu dia pun menggelengkan kepala. Dalam pemikiran Maya, peliknya, lambat betul. Sepatutnya Kak Ruhainis ni hari Sabtu atau hari Ahad waktu aku cuti hari tu, paling kurang mesti anak dia dah lahir dah, anak dia dah keluar. Sebab sebelum cuti, Maya ni sempat cek
Dia check Kak Rohainis punya berapa banyak dah terbuka. Yang bawah tu lah susah lah Zaf nak terang kan. Tempat yang keluar baby tu, kadang-kadang jururawat kena check lah nak tahu masa tu bila yang perempuan ni akan melahirkan anak. Dan waktu dia check, dah terbuka dah. Dah 3 nak ke 4 cm dah. Tapi bila Kak Rohainis menggelengkan kepala, Maya jadi pelik. So Maya ni pun dia dah sibuk macam tu. Dia pun dah tak tahu apa nak tanya. Dia pun nak sambung buat report. Tetapi belum sempat dia nak sambung buat report, tiba-tiba Kak Rohainis ni tegur Maya. Maya, akak ada bawa limau ni. Maya nak tak? Pada masa tu Maya ni dah pening dah. Kak Rohainis ni tak habis-habis limau. Aku dah banyak kali dah reject. Maya ni sampai rasa bersalah. Takkan aku nak tolak lagi? So pada malam tu Maya ni pun ambil lah. Dia pun nak sedapkan hati Kak Rohainis. Dia tengok Kak Rohainis ni macam sedih je kan. So dia pun terima buah limau tu. Lalu Kak Maya pun mengucap terima kasih. Terima kasih Kak. Kak, cubalah try makan buah lain. Asyik limau je kan. Patut muka masam. Kak Rohainis ni tak gelak pun. Maya nak try buah lawak tapi tak jadi man. Lalu Kak Rohainis ni pun berlalu pergi. Dan tak lama, lebih kurang 2 minit, kelibat Kak Rohainis ni tak kelihatan. Datanglah kawan baik si Maya. Seorang lagi jururawat yang nama Fatin ni. Fatin ni pun datang kat Maya je. Maya ni baru nak sambung buat report, Fatin pula tegur. Maya ni dalam hati dia, bila ya aku nak siap kerja aku ni? Tadi Kak Rohainis, sekarang ni Fatin. So Maya ni tanyalah Fatin, kenapa kau nak tanya aku apa ni? Fatin mengajukan satu soalan kepada Maya. Maya, kau borak dengan siapa? Maya pun terkejutlah dengan soalan yang diberikan oleh Fatin. Engkau ni dah nampak buat-buat tanya pula. Kak Rohainis lah, takkan kau tak kenal? Dia baru je bawa limau tak habis-habis lah. Dia pas aku limau, hendak aku paksa ambil. Bila mendengar sahaja apa yang dikatakan oleh Maya, Fatin ni berubah muka dia tau. Muka cuak dodol tau. So Maya yang perasan perubahan muka daripada Fatin, Maya pun tanya Fatin, alah engkau ni dah kenapa pula? Tadi Rohainis pun masam, sekarang ni kau pula buat muka pelik. Kenapa? Kau nak limau tu? Fatin ni senyap je. Lebih kurang 2 minit, 3 minit macam tu, Fatin ni baru bagi tahu Maya. Maya, kau yakin ke yang tegur kau tu Kak Rohainis? Maya dah garuk kepala dah. Apa pula tak yakin? Dia je dalam banyak-banyak pesakit. Kak Rohainis tu je lah yang tak habis-habis datang kat kaunter kita, berborak dengan kita. Aku kenal lah, aku yakin lah. Kenapa Fatin? Lalu Fatin pun memberitahu Maya, waktu kau cuti hari tu, Kak Rohainis dah berjaya melahirkan anak lelaki. Terkejut Maya. Dia dah melahirkan anak? Alhamdulillah. Tapi aku tanya Kak Rohainis tadi, dia cakap dia belum melahirkan anak. Dia geleng kepala. Apa jadi sebenarnya? Aku nak bagi tahu kau ni Maya. Alhamdulillah, anak Kak Rohainis memang selamat. Tetapi waktu dia melahirkan anak tu, ada sikit komplikasi lah. Darah time tu banyak betul keluar. Kita orang cuba tau nak selamatkan dia. Tetapi lah kan, ajal maut di tangan Allah. Kak Rohainis meninggal dunia waktu dia melahirkan anak. Sebab tu aku pelik. Biar betul Kak Rohainis tegur kau. Maya tergamam. Dia dah tak tahu nak cakap apa. Dia tak tahu nak percaya siapa yang betul, siapa yang salah sekarang ni. Engkau ni biar betul Fatin. Engkau yakin ke yang meninggal dunia waktu melahirkan anak tu Kak Rohainis? Lalu Fatin pun mengeluarkan report rasmi yang menunjukkan Kak Rohainis ni dah meninggal dunia. Dia pun tunjuk kat Maya. Pada masa tu Maya terfikir, kejap, tadi Kak Rohainis ada kasih aku limau. Aku letak kat dalam beg. Maya ni pun cepat-cepat buka beg dia, nak tengok balik limau yang diberikan oleh Kak Rohainis kepada dia. Dan waktu dia tengok kat dalam beg, alangkah terkejutnya Maya. Sebab buah limau yang ranum berwarna hijau tu tadi, sekarang dah bertukar. Maya tak jumpa sebiji buah limau pun ada kat dalam beg dia. Tetapi yang dia jumpa adalah beberapa ketul batu. Batu guys. Yang Maya ni katakan dia pun tak tahu batu tu datangnya daripada mana. Dan pada malam tu
dia dah tahu yang dia nampak, yang dia tegur tu bukanlah Kak Ruhainis, tetapi kemungkinan Corin Kak Ruhainis yang ingin berjumpa dengan Maya untuk mengucapkan selamat tinggal buat kali yang terakhir. Dan itulah merupakan pengalaman seram yang dialami oleh Maya sepanjang dia bertugas sebagai seorang jururawat di bahagian wad bersalin. Tapi Zaf rasa tak cukup lah dengan satu cerita dah pada malam ni kan. Korang nak lagi cerita kan? Tak payah cerita banyak lah. Kalau korang tak nak pun Zaf memang nak cerita. Kita teruskan dengan kisah yang kedua berkenaan rumah pusaka ataupun rumah pusaka Puaka yang terletak dekat Kampung Puah. Siapa tahu Kampung Puah kat mana? Tak payah teka juga. Kampung Puah yang terletak dekat Jalan Gombak. Dikatakan ada satu rumah pusaka milik keluarga Azmi. Azmi ni adalah abang ipar kepada Osman. Dan dikatakan dekat rumah itulah mempunyai pelbagai pengalaman dan juga cerita-cerita yang menyeramkan. Let's go. Kita terus dengan kisah yang kedua, guys. Kisah yang kedua berkenaan satu rumah pusaka yang terletak dekat Kampung Puah Gombak. Kalau kita bercerita pasal Kampung Puah ni sendiri, Zaf masih teringat lagi ada salah satu konten Zaf yang mengesahkan satu jambatan yang terletak dekat Kampung Puah. Kalau korang nak pergi ke Kampung Puah, korang akan melalui satu jabatan yang dikenali dengan nama Jabatan Gombak. Dan dekat Jabatan Gombak tu dah beberapa kejadian yang menyeramkan. Penampakan hantu raya yang menghuni di kawasan jambatan. Tapi pada malam ni yang Zaf nak berkongsi dengan korang adalah rumah pusaka milik abang ipar kepada Osman, Abang Azmi. Dan mereka menetap di rumah pusaka milik arwah ibu Abang Azmi. Arwah ibu Abang Azmi memang mewasiatkan rumah pusaka tu untuk diberikan kepada anak dia, untuk diberikan kepada Abang Azmi sebaik saja Abang Azmi telah berkahwin. Dan sepanjang Azmi dan juga Syuhada menetap dekat rumah pusaka milik arwah mak Abang Azmi, beberapa kali Osman ni akan pergi untuk tinggal ataupun bermalam, especially pada hujung minggu ataupun pada musim cuti sekolah. Lupa Zah nak beritahu, Osman ni masih bersekolah lagi pada masa tu. Pada musim cuti sekolah, dia pun bercadang untuk tinggal bersama kakak dan juga abang ipar dia dekat rumah pusaka tu. Dan sebaik saja sampai kat rumah pusaka, menurut Osman, kalau kita tengok kawasan luar rumah, rumah tu tak nampak seram, tak nampak lama pun. Cantik betul Abang Azmi jaga. Memang cantik. Dengan kayu dia yang tak reput, cat yang baru. Tetapi suasana dia cukup berbeza apabila Osman masuk kat dalam rumah. Digambarkan oleh Osman, kawasan luar berbanding kawasan dalam teramat berbeza. Kalau korang masuk dekat rumah pusaka milik arwah ibu Abang Azmi, dalam rumah tu sunyi saja. Dia rasa suram. Lampu pun tak ada sangat. Apabila malam saja, dekat sekitar kawasan rumah sunyi dan sepi. Yang ada rumah-rumah jiran pun jauh jugalah, lebih kurang 50-60 meter daripada rumah pusaka tersebut. Lalu bermulalah pengalaman seram yang diceritakan oleh Osman. Pada hari pertama dia sampai dekat rumah abang ipar dia, Osman ni pun terus bagi tahu kakak dia, "Kak, Osman nak tidur bilik depan boleh tak? Bilik depan tu luas sikit." Memang luas lah, sebab bilik depan tu adalah bilik master bedroom dengan katil saiz king. Kalau nak dibandingkan dengan bilik tetamu yang terletak kat belakang rumah, hampir dekat kawasan dapur, bilik tu dah lah kecil, katil pun single. Bilik tu macam lama betul tak ada orang duduk tau. Lalu apabila Osman ni dah minta kat kakak dia pun tanyalah suami dia, Abang Azmi ni, "Boleh tak adik saya nak tidur bilik mak awak dulu?" Bila dengar macam tu, Osman ni dah telah Elio dah. Bilik arwah ke? Abang Azmi dah tak kisahlah. Kalau Osman nak tidur situ, tidur je lah. Kita orang memang dah ada bilik kita orang. Tak apa, bilik tu tak ada apa pun. Dulu, arwah mak abang yang duduk kat dalam bilik tu. Tapi sejak arwah mak tak ada siapa nak duduk situ. Kalau Osman nak tidur kat situ sepanjang tinggal kat rumah ni, abang okey je. Lalu Osman pun dalam pada takut-takut, apabila dia masuk saja dekat dalam bilik master, dia tengok, tak adalah seram sangat. Okeylah, Osman pun bersetuju.
Malam pertama berlalu macam biasa. Tidur Osman ni cukup nyenyak. Memang best lah. Sebab tu Osman suka tidur kat rumah abang ipar dia. Lagi-lagi pula Osman ni rapat dengan Abang Azmi. Abang Azmi ni suka pula melayan. Memang seronok gila lah. Segala makan minum, semua Abang Azmi tanggung. Tetapi apabila sampai saja malam kedua, tepat pukul 9.30 malam, abang dan juga kakak dia dah masuk ke dalam bilik untuk melakukan aktiviti diorang. Baru kahwin kan? Osman pun faham-faham lah. Tak apalah. Osman ni pun capailah komik. Dia ambil komik yang ada kat ruang tamu. Komik Doraemon, Dragon Ball apa semua. Dia pun bawa masuk ke dalam bilik utama. Dan waktu dia tengah baca-baca komik apa semua, sedar tak sedar, jam nak menunjukkan pukul 12.12 minit malam. Oh, cantik nombor tu. 12.12 minit malam. Osman ni mata dia tak ngantuk lagi. Sebab dia tengah syok baca komik Doraemon ni. Oh, bestnya. Lepas satu-satu. Tetapi secara tiba-tiba, sedang dia sakan membaca komik Doraemon, telinga dia dapat tertangkap. Beberapa kali, Osman terdengar bunyi burung gagak yang tak henti-henti berbunyi betul-betul kat luar tingkap bilik tau. Bagi diri Osman pada masa tu, bunyi burung gagak tu langsung tak mengganggu dia untuk terus membaca komik Doraemon tu. Dah lama pun burung. Biasalah bunyi tengah malam kan. Lagi-lagi pula burung gagak. Gagak ni memang jenis kurang ajar sikit, tak makan zaman. Osman pun buat tak tahu. Tetapi selang 10 minit, secara tiba-tiba, bunyi burung gagak tu tidak lagi kedengaran. Tetapi ditukar pula dengan bunyi seakan-akan bunyi tapak kaki orang berjalan. Sekejap ke kiri, kejap ke kanan, kejap ke kiri, kejap ke kanan. Betul-betul dekat luar bilik Osman. Dan bunyi tapak kaki tu telah membuatkan Osman yang daripada tadi sakan membaca komik, terus berhenti baca komik. Bulu roma dia dah mula meremang. Tetapi Osman tidak memikirkan perkara-perkara mistik. Dalam fikiran Osman pada masa tu, ada orang nak pecah masuk ke? Sebab dia betul dengar orang ni asyik mundar mandi dekat luar tingkap bilik dia tau. Seakan-akan dekat pekarangan rumah lah. Jam pula dah hampir ke pukul 1. Disebabkan pada masa tu memang takut, Osman pun tak jadi nak teruskan baca komik. Dia pun letak komik dia dekat tepi. Lalu Osman pun terus baring dekat atas katil dan dia selubung. Dalam hati dia, tolonglah aku ya Allah. Biarlah aku tidur. Dia pun pejamkan mata. Tetapi tak boleh nak lelap juga. Peluh dah mula membasahi ni. Dia dah mula panas, takut apa semua. Dan waktu dia tengah selubung, bunyi tapak kaki yang daripada tadi mundar mandi sekarang ni bertukar pula. Lagi seram, seakan-akan Osman terdengar beberapa kali ada orang ketuk tingkap bilik Osman. Astaghfirullahalazim. Siapa yang ketuk tingkap bilik ni? Sekarang dah nak pukul 1. Osman nak berlari, nak bagi tahu kakak dan juga abang ipar dia pun, Osman tak berani nak keluar bilik. Sebab lampu kat ruang tamu memang abang ipar dia tak pasang. Tapi Osman lagi berani duduk kat dalam bilik dia sebab dia tak padam lampu. Tapi persoalan dia sekarang, siapa yang ketuk tingkap? Kenapa orang ni ketuk tingkap bilik aku? Kalau perompak, takkanlah perompak sebelum nak masuk rumah ketuk tingkap terlebih dahulu. Sopan betul, Mat. So Osman pun tak endah kan? Peluk dah lenjun dah ni. Osman tutup lagi menggunakan selimut. Dia terus lubung. Lebih kurang 5 minit, bunyi ketukan tingkap tu pun hilang. Dan pada masa tu, Osman menantikan lepas ni apa lagi dia nak buat. Tapi lebih kurang 30 minit, 45 minit, tak ada sebarang bunyi, tak ada sebarang gangguan. Bunyi tapak kaki tak ada, burung gagak tak ada.
orang yang ketuk tingkap bilik dia pun dah tak kedengaran dah. Disebabkan dah tak dengar, Osman yang tadinya takut makin lama makin lega dan dia tak sedar rupa-rupanya dia dah tertidur. Dan lebih kurang pukul 3 pagi. Tepat pukul 3 pagi. Sedang Osman lena dibuai mimpi. Osman dapat rasakan kain selimut dia ditarik, tetapi bukan direntap, ditarik secara perlahan-lahan. Dan Osman yang waktu dia tidur dia memang selubung, tutup muka dia dengan selimut. Dia dapat rasa selimut tu makin ke bawah. Dan apabila selimut tu sampai dekat paras hidung, Osman terus buka mata. Dia dah tergamam. Sekarang ni, seingat dia, sebelum aku tidur tadi, lampu bilik aku memang biarkan menyala. Tapi sekarang ni, bilik Osman gelap. Dan yang lagi menakutkan, siapa yang tarik selimut ni? Osman pegang selimut dia, Osman ni tarik balik ke atas. Dia dah mula takut balik. Perasaan berdebar dah mula ada. Dan waktu Osman sedaya upaya dia pegang selimut dia, baca surah semua dah tak boleh dah. Bukan dah tak boleh, Osman ni memang tak tahu baca pun. Dia paling lepas pun Al-Fatihah macam tu je lah. Al-Fatihah pun kadang-kadang ingat tak ingat je. Teruk betul Osman ni kan. Dan waktu dia tengah macam tu, takut dah nak menangis, dia masih dapat rasa ada orang seakan-akan cuba tarik selimut dia ke bawah secara perlahan tau. Dia dapat rasa ke selimut dia dah makin tegang dah. Dan waktu tu disebabkan orang yang tarik ni ataupun lembaga yang tarik ni dia tak nampak, Osman lepas je selimut dia. Dan waktu dia lepas, selimut dia terus jatuh daripada katil. Dan pada masa tu Osman tutup mata dia menggunakan tangan. Dia pun cuba tenangkan diri dia. Baca saja apa surah yang dia ingat. Alif bata pun boleh lah. Doa makan pun hentam je lah kan. Pada masa tu lah badan dia terasa berat. Dia rasa sesak nafas tau. Dan waktu tu disebabkan tak boleh bernafas, Osman ni tercungak-cungak ke muncak dia. Osman ternampak almari dalam bilik arwah terbuka. Dan dekat dalam almari, dalam kegelapan bilik Osman, seakan-akan dia boleh nampak macam ada orang berdiri dekat dalam almari. Dan orang yang digambarkan oleh Osman merupakan seorang perempuan tua. Perempuan yang teramat tua, mengenakan kain batik yang lusuh, yang memang lama. Dan apabila Osman nampak wanita yang tua, seakan-akan nenek kebaya ni duduk kat dalam almari, Osman tak fikir panjang. Dia terus menjerit sekuat hati apabila nenek kebaya ni menoleh memandang tepat ke arah Osman dengan wajah yang berkedut, seakan-akan tayar yang dah lepeh. Memang berkedut gila mat. Scary betul bagi diri Osman. Dan disebabkan jeritan dia terlalu kuat, telah mengejutkan kakak dan juga abang ipar dia. Mereka berdua terus meluru dan mereka dapati Osman ni meronta-ronta ke atas katil. Abang ipar dan juga kakak Osman cuba menenangkan Osman sebaik yang boleh. Dan keesokan harinya, barulah keluar cerita yang sebenar. Diceritakan oleh abang ipar Osman, Abang Azmi ni. Abang Azmi cakap, sebelum arwah mak dia meninggal, ahli keluarga dia memang tahu yang arwah mak dia orang ni rupa-rupanya ada saka. Dan disebabkan arwah mak dia ingin memberikan saka tu kepada waris dia, tetapi tak ada seorang pun yang nak. Lalu saka tu tidak bertuan. Dan dikatakan disebabkan saka tu tak bertuan, sekali-sekala saka itulah yang akan datang dan mengganggu sesiapa saja yang menghuni kat dalam rumah tu. Bagi diri Abang Azmi, dia dah terbiasa. Dia dah teramat biasa. Dia dah lali dah. Dan disebabkan itulah, barulah Osman terfikir
barulah dia teringat sepanjang beberapa kali dia pernah tinggal kat dalam rumah tu, dia pernah dengar bunyi orang berjalan dekat dalam rumah. Ada juga dia pernah terdengar seakan-akan ada orang tabur pasir betul-betul dekat atas bumbung tau. Tapi dia tak pernah terkena gangguan sedahsyat ni. Dan bagi diri Osman, sepanjang dia tinggal kat situ juga, jiran-jiran yang tinggal berdekatan dengan rumah pusaka milik arwah Mak Abang Azmi, jiran-jiran ni majoritinya mana tingkap rumah diorang yang menghala ke rumah arwah ataupun ke rumah pusaka Abang Azmi, tingkap tu jiran takkan buka. Jiran akan tutup je. Patutlah Osman selama dia tinggal kat situ, dia tengok rumah jiran-jiran, semuanya tingkap tertutup. Tapi tingkap belah lain yang tak nampak rumah pusaka tu, diorang relax je, diorang buka je. Lalu Abang Azmi pun cerita, jiran-jiran pun dah tahu dah. Waktu rumah ni terbiar, lebih kurang 5 tahun sebelum abang dan juga kakak kau tinggal kat rumah ni, jiran-jiran beritahu, diorang banyak kali dah ternampak seakan-akan rumah ni ada orang duduk. Dia nampak lampu terpasang, ada orang berjalan, dan ada juga orang kampung cakap, diorang pernah ternampak arwah Mak Abang Azmi duduk dekat tangga rumah seorang diri, tidak menunjukkan sebarang reaksi. Tapi jiran-jiran dah tahu arwah dah lama meninggal. Kemungkinan itulah saka milik arwah Mak Abang Azmi. Jadi itulah saja guys kisah untuk malam ni. Dan kalau korang nak tahu, menurut Osman, rumah pusaka ni masih wujud lagi. Dan siapa orang yang tinggal dekat Kampung Puah, kemungkinan besar korang tahu rumah mana yang Zah maksud kan. Jadi Zah harap korang terhibur dengan 2 kisah pendek pada malam ni. InsyaAllah kita akan jumpa pada hari Selasa dengan kisah-kisah yang lagi pisyang, lagi seram mamba punya. Main sebut je mat apa yang keluar kan. Dan disebabkan raya dah nak habis, Zah nak ambil kesempatan mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Ambillah kesempatan ni, kalau ada orang buat rumah terbuka, pergilah, luanglah masa. Sebab belum tentu kita dapat menyambut Ramadan dan juga Raya pada tahun akan datang. Kita doalah semoga kita panjang umur dan berkesempatan untuk berjumpa di Hari Raya pada tahun hadapan. Jadi macam biasa guys, kalau korang suka tekan button like, tekan button subscribe. Kalau korang tak suka, suka hati korang lah mat. Yang penting korang terhibur. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Bye bye guys.